Kan ada event dekat KL, plannya nak pergi sendiri tapi husband nak tolong hantar. Baguslah kalau tidak sesat aku. Event hari ni berkaitan dengan rambut, macam mana nak jaga rambut bagi cantik, bagi sihat, bagi lebat, bagi elok kan. Yang ini daripada produk Suri. Event ni berjalan dekat C. Michael punya salon. Mr. C. Michael ni pun sebenarnya dia terlibat dalam penghasilan produk Suri ni. So di sebalik penghasilan produk-produk penjagaan rambut Suri ni memang ada golongan profesional lah yang menjaga. Ini Mr. John, co-founder untuk produk Suri dan juga Nori. Very nice man. Untuk penjagaan rambut, Suri ni dia ada dia punya shampoo, dia punya conditioner, dia punya serum, dia punya untuk scalp treatment pun ada. Okay, yang ini semua produk-produk daripada Suri punya. Yang ini antara barang-barang yang untuk hair care lah. Okay. Dia ada dia punya shampoo, dia ada dia punya conditioner, dia ada hair mask, dia ada serum untuk rambut, dia ada juga serum untuk kulit kepala. Okay. Semua range dia ada dekat sini. Semua sebenarnya boleh pakai hari-hari. Yang penting boleh pakai hari-hari. Sebab kebanyakan shampoo biasanya tak boleh pakai hari-hari kan. Tapi shampoo yang daripada Suri ni kita boleh pakai hari-hari. Yes, semua produk penjagaan rambut daripada Suri ni boleh pakai hari-hari. Dia punya produk very gentle untuk kulit kepala kita. Oh ya, lupa pula nak bagi tahu. Sebenarnya produk-produk Suri ni sebenarnya di sebalik produk Suri ni, Lisa Suryahani berdiri di sebalik produk Suri. I trust Lisa. That's why I suka Suri. Boleh ke macam tu?